Program Agrobank Upward Migration atau AUM terus membuktikan peranannya dalam memperkasa usahawan tempatan. Majlis Aspirasi Kecemerlangan Kelantan 2026 melabuhkan tirainya pada 18 April 2026 di Hotel Renai, Kota Baru, Kelantan, menghimpunkan para usahawan di bawah program AUM. Para peserta berjaya mencatat jumlah jualan melebihi 6 juta ringgit, mencerminkan pertumbuhan perniagaan yang positif hasil bimbingan dan sokongan berterusan Agrobank. Kita punya aspirasi adalah untuk beri coaching ataupun untuk membantu dia orang develop dia orang punya capacity untuk menjadi lebih bagus sebagai usahawan. Kita punya program ni dalam tempoh masa setahun dan coach kita akan pergi melawat sendiri premis usahawan kita itu, dan ada 3 kali yang mereka pergi jumpa usahawan di premis mereka untuk memberi tunjuk ajar, memberi tips-tips macam mana nak meningkatkan lagi perniagaan kita. Program kali ini melibatkan 55 usahawan dengan 5 syarikat menerima pengiktirafan atas pencapaian cemerlang dalam pelbagai kategori, termasuk peningkatan jualan, pengembangan perniagaan, penciptaan pekerjaan serta penambahan kapasiti dari aspek teknologi dan juga pembiayaan. Dengan agro ni selepas Covid. Naknya agro mari macam tawar dana tu masa Covid lah, masa kita tengah drop. Lepas tu sikit sebanyak daripada dana tu kita boleh kembali. Daripada beberapa rantaian perniagaan saya ni, saya boleh mewujudkan banyak peluang pekerjaan terutama dalam kawasan Perak. Agrobank ni banyak membantu saya dalam untuk memperkembangkan saya punya bisnes lah. Dari segi machinery semua pun Agrobank banyak support. Dia bagi modal kan saya buat kerja kan. Jadi daripada situ saya dapat tambah jentera-jentera saya. Sejak saya masuk dengan Tuan Farid ni, memang saya rasa ada perubahan saya punya segi perniagaan, dari segi saya punya IT, dari segi saya punya minda, dari segi saya punya sektor kewangan. Hanya akaun masyarakat saya, maknanya perubahan saya tengok. Kebanyakan usahawan-usahawan di Kelantan ni, dia orang mempunyai talent, tetapi bakat dia tu belum digilap. Dia seumpama dia mempunyai naga di dalam diri, tetapi dia tak mampu mengeluarkan naga itu. So kehadiran ACE ke sini dan kehadiran saya adalah untuk menggilap bakat tu menjadi satu letupan lah kepada bisnes dia orang tu. Supaya lebih bersinar lagi. Agrobank akan terus komited dalam memperkasa usahawan tempatan secara menyeluruh ke arah pertumbuhan perniagaan yang lebih mampan di seluruh negara. Agrobank sentiasa di sisi anda.